Korang pernah dengar tak Kanda Penyet? Kalau belum pernah, jomlah kita singgah di Kanda Penyet dengan tagline-nya bila kanda bertemu penyet. Pada mulanya aku ingatkan nasi Kanda Penyet rupa-rupanya dia menjual dua jenis nasi. Satu nasi ayam penyet, satu lagi nasi kanda. Itulah yang digabungkan nama menjadi Kanda Penyet. Ini harga-harganya, bolehlah kan? Untuk hari ini aku order nasi kanda. Dua jenis kuah diletakkan, satu kuah kari dan satu lagi kuah masak hitam. Untuk lauk pula aku pilih ayam bawang. Besar-besar juga potongannya tu. Kita mintalah ekstra kuahnya. Sayur kobis juga diletakkan. Mana nak dapat geng dengan harga RM9. Dibuka setiap hari kecuali hari Isnin daripada pukul 10.30 pagi sehinggalah habis jualannya. Lokasi penjajah tepi jalan menuju ke Pasar Raya CS Prima Sarjana Kajang. Sekarang tibalah masanya untuk aku menjamah hidangan ni. Papadam juga diletakkan, memang berbaloi geng. Kita gaul dulu kuahnya. Suapan pertama dapatlah aku rasakan bawangnya tu. Pada korang yang berada di sekitar dengannya, apa tunggu lagi geng? Boleh try!